korang 365 darjah. Yang dengan satu je teknik ni, korang betul-betul boleh ubah hidup korang kurang daripada 2 minggu. Serious talk. Hello, hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi, petang, siang dan juga malam. Untuk hari ni, Min akan share something dengan korang lah. Benda yang sangat-sangat penting. And Min yakin hampir semua orang nak tahu benda ni. Nak sangat tahu apa cara, teknik dan sebagainya lah untuk buat benda ni. So, apa yang nak share pada hari ini? Yes, Min akan kasih korang satu je cara untuk korang ubah hidup korang 365 darjah. So, yang macam korang tahulah kan, kalau ada orang cakap, oh kalau nak ubah hidup ni kena pergi macam ni, buat macam ni kan. Ramai sangat kasih teknik, and teknik pula banyak sangat, betul. Tapi hari ni Mi akan kasih satu je. And Mi yakin, jamin, percaya, oh my god, wow, yang dengan satu je teknik ni, korang betul-betul boleh ubah hidup korang kurang daripada 2 minggu. Serious talk. Sekarang ni kenapa kucing ni menghalang? Okey, satu cara yang korang boleh buat untuk ubah 365 darjah hidup korang adalah satu je weh, dengan korang ubah cara korang berfikir. Yes, cara korang berfikir, mindset korang, mentality korang. So, itu. And mungkin korang banyak sangat dengar orang cakap pasal mentality lah, pasal mindset lah kan. Sebab apa? Kenapa? Benda ni penting ke? Yes, penting sangat korang. Sebab kan, mindset and mentality lah yang akan mempengaruhi apa yang korang fikir. Dan fikiran korang lah, apa yang korang fikir, apa yang korang faham, apa yang korang percayalah yang akan menentukan tindakan korang. Why Min cakap, if korang nak ubah hidup korang, korang kena ubah cara korang berfikir dulu. Sebab apa? Sebab ini yang korang akan dapat bila mana korang ubah cara korang berfikir, korang ubah korang punya mentality, korang ubah korang punya mindset. So, korang akan start untuk approach apa benda yang datang dalam hidup korang dalam keadaan yang berbeza, dalam pandangan yang berbeza. Faham tak? First, semua orang yang duduk kat muka bumi ni, semua tak lari daripada masalah. Semua ada masalah. Bukan kau, bukan aku, semua orang ada. Okay? Toh, korang ada masalah. Dan apa yang korang akan buat? Korang akan cari punca masalah tu. Contohlah, let's say masalahnya duit. Mi nak cakap juga, hampir 99% masalah dalam hidup Mi sendiri ataupun orang lain mungkin kan, 99% tu datangnya daripada masalah duit. So, the punca is duit. So, nak cari apa? Kunci duit lah. Second, bila mana keadaan korang dapat peluang. Ingat tau, peluang ni tak datang 10 kali, tak. And peluang ni jarang muncul tau. If korang boleh berfikir dengan baik, korang akan nampak semua peluang yang datang adalah satu, rezeki. And second, korang tak rasa semua peluang tu adalah kerugian untuk korang. Faham tak? Sebab yang macam korang tahu, kalau korang masih stick lagi mindset yang sama, korang pun yakin yang korang takkan terima apa-apa peluang yang datang kat depan mata korang. Sebab bagi korang, oh peluang ni adalah tak bagus, tak apalah, hidup dah seadanya. Sebab apa? Sebab mindset yang sama adalah mindset yang sukakan comfort zone. So, tak nice. And last sekali, bila mana cara korang berfikir berubah, tentunya korang akan jadi manusia yang sangat dahaga ilmu. Sebab korang akan ada rasa untuk ingin tahu tu lebih tinggi daripada sebelumnya. And for sure lah, bila mana korang ni berilmu, sebab adat orang yang berilmu, dia ada pengetahuan, dia lebih tahu. So, diorang ni boleh lebih bezakan mana baik dan mana buruk. Sebab itulah kita semua dituntut untuk ada otak, ada ilmu
belajar. So itulah dia, paling penting jangan biarkan orang lain kontrol cara korang berfikir. Jangan biarkan orang lain kontrol korang punya minda. Jangan. Bila mana korang punya minda korang, fikiran korang kan dikontrol oleh orang lain, korang tak akan pernah rasa bebas. Itu yang paling tak best. Okay? And for some reason, bila mana korang boleh berfikiran waras, bila mana korang ni orang yang berilmu kan, bila mana korang ni boleh bezakan mana baik mana buruk, so end up korang akan lebih sedar yang nak cakap pasal untuk ubah hidup ni, everything kena back to basic. Sebab yang maha kaya, yang menentukan, yang kontrol semua benda, even otak kau, kau punya fikiran kau, apa yang datang kat depan mata kau, rezeki ke apa sekalipun adalah Allah. So that's it. So moral of the story, bila mana korang punya fikiran tu berubah, tindakan korang pun akan automatik berubah. If korang rasa korang still di tempat yang sama, still dekat comfort zone korang, still dekat benda yang korang rasa korang nak something tapi korang still kat tempat yang sama kan, bukan sebab korang tak boleh buat, bukan sebab korang tak nak buat, tapi sebab cara korang berfikir adalah still sama, tak ada perubahan. So itulah yang Mia faham. So if korang ada another cara yang lagi berkesan, yang lagi bijak, yang lagi hebat, apa benda yang korang nak share, korang boleh share kat bawah kat komen, okay? So thank you korang untuk stay dengar sampai habis. So good luck untuk orang kat luar sana, semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. And jumpa korang dekat next video.